Hai, Assalamualaikum semua. Kita sekarang berada dalam sesi podcast raya bersama Rehana. Kita membawakan anda dua ikon besar di tanah air, iaitu Brother Firdaus Wong dan juga Dr. Reza. Apa khabar semua? Alhamdulillah sihat. Okey. Selamat Raya. Selamat Hari Raya. Selamat Raya. Okey, kita nak tahu sedikit lah. Sebab kita masih dalam mood raya, kita nak tahu sedikit je, jangan lebih-lebih sebab masa kita tu, kita nak tahu apa sedikit lah pengalaman Brother Firdaus Wong dulu pada raya kali ni. Saya dulu Ya, Okey, silakan. terima kasih kepada Dila, kepada Dr. Reza. Okey. Dan sahabat-sahabat yang sedang menonton podcast istimewa pada kali ini. Apa istimewa kali ini sebenarnya tahun ini istimewa sebab buat julung kalinya di Melaka tu. Mereka buat solat raya di lapangan. Padang. Ya, di Itu lapangan. macam sunnah ya? Yes, sunnah dan menurut Mufti Melaka Dato' Abdul Halim Tawil, itu adalah kali pertama dan itu adalah pilot. Dan pilot project, dan dia kata kalau tahun ni berjaya, tahun ni berjaya, maka insya-Allah tahun depan di Melaka mereka akan luaskan lagi dan jadikan di banyak lagi tempat lah. Dan itu antara yang istimewa sebab jarang sekali saya mendengar, sebab dah beraya banyak kali di Melaka, kadang-kadang di Kedah, kadang-kadang di negeri-negeri lain kan. Jadi first time tu rasa wow, we are part of the history lah. Harap-harapnya history. Dan dia merasa sangat teruja bila saya hantar gambar kepada dia. Dan dia kata, macam mana orang KL boleh tahu? Dia kata, Datuk, saya ada kat sini. Oh, ajaklah datang beraya kat rumah dia. So, dia sebenarnya yang istimewa tu, ialah selain daripada kita bersama dengan ahli keluarga kita, momen-momen macam ni apabila kita nampak satu sunnah oleh Nabi SAW itu didirikan, kan, dikembalikan, walaupun dah jadi sedikit asing, walau kadang-kadang orang kita fikir kan, kita buat masjid besar-besar ni kenapa kan? Kenapa nak tiba-tiba nak sembahyang dekat tempat terbuka? Ada macam kelainan ke sebenarnya? Kita tak kata benda tu salah, nak solat raya dalam masjid pun tak kisah pun. Cuma untuk menjiwai tu zaman Nabinya macam mana dia buatnya, maka apa salahnya setahun sekali kita buat dekat dataran kan, di padang, di lapangan dan sebagainya. Jadi itu antara yang sangat menyeronokkan. Tetapi sudah tentulah raya juga biasanya adalah meletih kan. Meletih kena. So apa letih tu? Meletih kan sebab kita kena travel tetamu. Saya tak buat open house. Travel ke maksudnya? Ya, travel, kita nak berziarah dan sebagainya. Tapi letih yang puas hati, tetapi juga mengenyangkan lah. Oh, itu yang paling penting sekali. Mengenyangkan. Okey, nak tanya, Ustaz, Brother Firdaus orang Melaka? Melaka ke? Saya bukan orang Melaka. Mak mertua saya orang Melaka. Okey. So tadi bila Brother Firdaus cakap, Ini ada siapa host ni? Siapa host? Kita host. Nanti saya akan jadi host. sebab kalau bila cakap Melaka dan Brother Firdaus ni kan Chinese. So saya Takut Baba Nyonya kan. Kita nak tahu Ini antara kegembiraan raya pada kali ini kita nak tahu kerana yang luar. peranakan ke. saya sangat gembira juga bila doktor dia kata, Brother Firdaus seorang Chinese. Alhamdulillah setelah berbulan-bulan kena label sebagai terpaling Melayu, dia mengiktiraf saya sebagai Cina. Syukur. Itu antara kenangan yang sangat menarik pada Syawal pada kali ini sebenarnya. Sebab orangnya terpaling Melayu. Ya, orang ingat saya Betul. terpaling Melayu walaupun lidah Cina mata sepet, tapi begitulah. Saya pernah lumrah nampak dia. benda tu dekat TikTok, Facebook. Tapi tak apa, ala bisa tegar biasa. Cakaplah apa sekali pun. Jadi macam mana dengan pengalaman Raya, raya? Dr. Reza pula nampak gaya macam ada cerita menarik kot nak sharing. Dramatik sikit. Dramatik Saya dramatik sikit, sebab 7 hari terakhir Ramadan tu saya masuk hospital. Okey. Saya masuk ward kronik lah. Saya ada masalah, kita panggil liver failure, liver damage lah. Okey. Masalah hati. Dan kemudian doktor kata macam tak ada harapan sebab macam yang saya cerita dalam grup Raihana. Biasanya bacaan liver ni di antara 0 ke 55. So normally bila lebih 1000 tu dah consider liver damage, tapi saya 5645. Dan macam saya share, 27 hari bulan Ramadan, malam Ramadan tu pula saya nazak, saya kena analeptic shock. Lepas tu alhamdulillah sehingga hari tu raya balik rumah raya apa semua, sekarang dah sihat balik alhamdulillah. Soalan dia, the moment doktor kata mungkin dah itu hari-hari yang terakhir, apa yang you rasa sebenarnya masa tu? Sebab kita dalam topik raya Syawal Hijrah, kita nak tahu ada tak signifikan. Saya sebenarnya saya tidak dibenarkan balik, tidak dibenarkan pulang, tapi saya buat AOR discharge, maksudnya lah at your own risk. So makanya saya ni balik sebab saya rasa itu adalah Syawal terakhir saya lah, macam tu kan. Tapi yang pengalaman yang paling best, saya beli tiket kau terbang 28 hari bulan. Tapi saya masih berada dalam ward, dia dah burn. Lepas tu saya pula AOR discharge 30 hari bulan 3, which is saya esok tu dah raya 31.
Apa saya buat? Saya naik 2 bas. Saya naik 2 bas nak balik JB. Saya ambil bas pukul 2 pagi sampai ke Seremban. Daripada Seremban pergi ke Johor Bahru. Sampai Johor Bahru pagi Syawal tu pukul 6.30 pagi solat subuh. Lepas tu makan-makan dengan family. Lepas tu pergi solat raya. Macam memang tak pernah buat macam tu lah. Biasanya saya kalau Syawal, saya akan balik lebih kurang 3 hari atau 5 hari lebih awal bantu family lah. And yang paling best, family saya tahun ni bla-bla adik-beradik semua beraya dengan mertua. Tapi sebab kali ni saya berjaya balik, diorang ingat saya tak balik rumah kan sebab kat hospital. So semua orang balik juga ramai-ramai tu dah. So mungkinlah pengalaman tu tak pernah alami sebelum ni. Tak pernah. Maksud sebelum ni kalau kita rasa kita nak balik raya, kita boleh je balik raya. Brother Firdaus. Tapi rupanya ada satu momen yang Dr. Reza terpaksa alami. Proses pengalaman baru lah kot ya Ramadan kali ni. Maksudnya nak balik tu dengan desire-nya nak jumpa keluarga je. Ya, sebab saya rasa itu adalah kali ni Ramadan yang terakhir. Dan saya rasa saya nak spend time dengan family lah. Tapi masih lagi diberi peluang. Saya sentiasa diberi peluang. Alhamdulillah. Hopefully saya dapat kesihatan ni berkekalan lah. Maksudnya bukanlah masking ke tiba-tiba sihat rupanya terus nak pergi kan. Kadang-kadang macam tu kan. Sebab dia ada satu term ni tau dalam medical. Nama dia adalah terminal lucidity. Kalau perasan, terminal lucidity ni berlaku pada orang tu nak mati. So itu contoh, dia selama ni tak boleh makan. Tu one day selera dia datang, dia minta anak dia beli makanan favourite dia. Dia makan dengan banyak. Lepas anak-anak pun cakap, Alhamdulillah Abah dah sihat, dah boleh makan apa semua. Lepas tu esok dia pergi. Anak terminal lucidity. Namanya terminal lucidity. So tapi biasanya terminal lucidity ni berlaku dalam 1 hari 2 hari. Sekarang dah masuk minggu yang kedua raya. So, Alhamdulillah lah. Allah bagi sihat. So tadi, tapi kalau tadi Brother Firdaus pun tengok cara saya makan pun agak healthy kan. Ya, sangat healthy. Dia ambil video dia makan buah. Masih yang dia sihat je. Mereka makan ni, saya makan ni je. Tapi sebenarnya dekat sebelah tu dia tak zoom. Tapi tak apa. Kita faham sebab kita pun tumpang gembira doktor dapat bersama dengan kita. Kita terinspirasi. Saya rasa kali ni Syawal saya agak berbeza lah sebab lebih dramatik dari segi apa tau. Dari segi sebab my family rasa saya dah nak meninggal dunia. So makanya bila balik semua rasa macam kau buat lawak ke? Kau sihat ke? Tapi sebenarnya itulah, kalau betul-betul kan nak cakap pasal kun fayakun, kun jadi kan, maka jadilah kun tu. Saya rasa ni sebab kalau Tuhan kata kun jadi, makanya saya terjadi. Dia tak ada perlu macam maksudnya, tunggu 2 bulan terlantar, tak ada. Dia maksudnya kalau ikut ilmu kedokteran doktor kan, betul. sebab doktor boleh baca all the figure kan. So semua. Sepatutnya kalau ikut ilmu scientifically you rasa you dah memang pergilah kan. Tapi yelah, kita nak highlightkan bila Allah kata tak lagi. Okay. Untuk Brother Firdaus, soalannya ialah masa kita mengalami proses Ramadan tu bersama-sama kan, ada selalu Brother Firdaus tekankan practice make habit. Ada perkataan tu yang bermain dalam kita punya sepanjang Ramadan tu. Dan kita nak tahulah apa mungkin aktiviti-aktiviti yang Brother Firdaus buat semasa bulan Ramadan dan benda tu menjadi satu yang kita nak buat selepas Ramadan tu. Itu jadi habit yang baik. Normally saya dengar practice make perfect. Kenapa kenapa? Kena terangkan dulu. Okay. Saya kena terangkan yang tu sebab selama ni kita diajar tentang practice make perfect, practice perfect. Jadi kita ni suka parroting. Kita just ikut je kan. Dan kita rasa betul lah, sangat memotivasi. So I have to keep on practicing kan. Tapi kadang-kadang kita keep on practicing ni pun result yang kita nak tak dapat pun. So kita kata, maksudnya aku tak usaha keras sangat lah. Aku kena usaha keras lagi. Tapi selepas bertahun-tahun tak dapat juga. Betul. Why? Sebab apa? Sebab kita kena faham practice doesn't make perfect. Just bayangkan kalau doktor practice ilmu kedokteran yang salah. Betul lah. So you are perfectly wrong. Wow. Wrong juga. Is That's perfectly why I like wrong. about Brother Firdaus, the word. So dia perfectly wrong. Betul. Kalau contoh kan, saya gunakan analogi ni kan. So kita kata kita kena practice. InsyaAllah kita akan sampai ke destinasi. Bayangkan kita di Bangi, kita keluar tol Sungai Besi, agak-agaknya hujungnya kita akan sampai ke mana? Bila orang exit tol Sungai Besi, kemungkinan besar dia akan ke mana? Ke selatan lah. Negeri Sembilan ke, Melaka ke, Johor Bahru ke, Singapura ke. Ada tak kemungkinan, kenapa aku tak sampai kat Perlis ni? Mungkin aku kena praktis banyak kali lah. Keluar Sungai Besi, praktis beratus kali. Sampai tak kat Perlis? Tak sampai lah. Maksudnya, it's not about the practice. It's about, kalau praktis kita tu betul, maka dia akan jadi betul. Sama juga kita kata habit. Habit ada positif, ada negatif. Kan? So dia tak boleh kata you have to create habit. Tak, what kind of habit? Good or bad habit? Betul.
Kan? Orang tiba-tiba dia nak berat badan, bukan kerana dia sehari tu dia makan banyak makanan bergula dan berlemak dan sebagainya. Tapi habit tabiat pemakanan tu. Sebab tu kita kena ubah, bukan practice make perfect. Betul. Dia adalah practice create habit ataupun practice make Ya, betul. habit. Brother Firdaus tadi ada sebut pasal berat badan kan? Ya. So kita kembali balik pada soalan Ramadan tadi kan? Ya, Okey, betul. apa-apa Sebab saya Betul? kena jawab soalan Ha. Dr. Reza. Sebab Kita kita kan nak- ada dua moderator. Ya, kita nak tahu apa sebenarnya amalan yang you buat tu yang menyebabkan you rasa okay, this is benda yang memang you nak buat, yang you nak jadikan dia habit dan benda tu akan you bawa carry selepas Syawal pun. Saya sebolehnya saya tak nak share yang tu. Okey. Ada reason saya, sebab satu adalah nak menjaga keikhlasan diri kita, sebab kita pun masih di dalam fasa Syawal ni. So kita harap amalan kita itu berkekalan. Takutnya sekarang ni adalah kita macam masih fasa hangat-hangat tai ayam. Okey. Yang kita takut sebab kadang-kadang bila orang dia membaca ataupun terlihat kebaikan kita pun kehebatan kita, bukan saya kata kita hebat. Dia tak cakap subhanallah masya-Allah. Takutnya ain tu balik pada kita. Yang menyebabkan kita rasa so kita tak buat. So saya rasa benda tu saya biasa saya tak suka sangat cerita tentang apa saya buat bulan Ramadan dan kemudian apa saya sambung lagi dekat Syawal. Seolah-olah kita nak tunjuk, kau tahu tak, ini tandanya, ini kita kata humble bragging lah. Humble braggingnya lah. Betul. Kau tahu tak, orang agama dia kata, nak tahu kau punya amalan agama Ramadan diterima tu ke tak, itu kau sambung tak lepas tu, selepas Ramadan tu. Kau nampak tak aku sambung? Nampak tak ada apa pun sebenarnya saya. Tapi dia macam kita macam humble Dia bragging. still juga. Betul. Takut. Dah lah amalan tak banyak. Okay, Tapi sebenarnya ada sebab apa? Again kita kata amalan tentang dalam habit tu kan. penjagaan diri, Kita kata maksudnya habit tu kan, menjaga sebab kalau kesihatan. ikut kajian tu dia kata untuk create habit tu dalam 66 days. 66 days baru boleh jadi habit. Ramadan tu dia 30 days kan. Just kena continue. Tapi 30 hari tu sebenarnya Tak cukup. dia tak cukup, tapi is a good platform Untuk praktis. Bermula. dia macam ni lah. Bila kita sebelum seorang peninju ni dia nak pergi bertarung kan, dia biasanya pakai dummy je. Tumbuk. Lepas tu dia main dengan sesuatu yang akan bounce back pada dia kan. Not real person. Betul. Supaya dia ada proses dia lah. Dia ada proses dia. Ha. Kemudian barulah pergi kepada yang sebenar kan. The real life. Tapi di situ dia dah practice tu. Kan, so apa yang kita dah practice dalam bulan Ramadan tu, so kita continue tu, dia sebenarnya itu adalah the best platform. Dalam Ramadan tu dia sebenarnya the best platform kalau kita continue. Contohlah kan, 13-14 jam orang yang merokok dia tak merokok sebab dia berpuasa. Betul. So sebenarnya dia boleh stop merokok tak 13 jam 14 jam? Sebenarnya boleh lah kan. Boleh Betul. kan? So maksudnya kenapa Ramadan boleh, luar Ramadan tak boleh? Syawal dah tu macam biasa lah. Betul. Kenapa tak boleh? Sebab habit dia habit lah kot. Habit boleh Yeah, sebab Habit tu tak create dengan sangat kuat lagi. you tak create, you tak ambil kesempatan daripada the good habit yang you dah create tu, you 13 jam. So kita kata macam ni lah, you continue je. You tetap makan minum macam biasa pada hari biasa, tapi rokok tu you puasa. You puasa rokok. You hanya merokok selepas maghrib. Berapa jam you ada merokok? 5 jam. Berbanding dengan dulu tu you ada 18 jam untuk merokok. Sekarang you ada 5 jam. You limit. Maksudnya the perubahan tu mesti datang dengan proses step by step juga. Dia macam kita kata pengharaman arak dalam Quran kan. Masa zaman Rasulullah tu. Allah tak kata dalam surah Al-Baqarah ayat 219. Allah tak kata arak tu Terus tak boleh. Allah Terus hanya haram. kata ditanya kepada kamu arak tu bagi tahu ada kebaikan. Tapi kemudaratannya lebih. Tapi kemudian Allah terus haram. pendekkan lagi dalam surah An-Nisa ayat 43. Kata jangan kamu datang solat dalam keadaan mabuk. Betul. So bayangkan Di luar subuh sunat. ke Zuhur, Zuhur ke Asar lagi pendek, Asar ke Maghrib lagi pendek, Maghrib ke Isyak lagi pendek. You ada time mabuk bila? Malam dia. Malam tu je masa kita nak tidur. Tapi dia telah set kan, okay, in the morning aku tak ada time nak minum sangat sebab takut mabuk. So Allah dah kata still boleh minum, tapi tak boleh dalam keadaan mabuk solat. So dia pendekkan. Kemudian bila bila Allah dah lihat perubahan tu dah ada, baru Allah kata haramkan dalam surah Al-Maidah ayat 90. So dia gradual lah. So sebenarnya Ramadan tu is a very good, kita kata boot camp tau. Dia bukan motivational camp yang kita pergi 2 minggu langsung down. Tak. Betul. Yang ni adalah 2 minggu tu adalah you build the habit. Sebab tu saya tak suka kalau pergi motivational camp ataupun buat boot camp yang very extreme. Kita buat program daripada 8 pagi sampai 12 tengah malam. Lepas tu suruh dia orang 3-4 untuk bangun tahajud. Dia orang akan burn out. When you don't enjoy benda itu, you akan rasa you tak suka benda tu. Bila you tak Being suka, forced. Dia mind tak you akan masuk. kata
dragging feet aku tak nak pergi. That's very Tapi good. kalau orang pergi gym, penat tau. Betul. Angkat berat badan kan. Faham. Doktor pergi. Tapi enjoy tak? Enjoy sebab Sebab you jadikan dia enjoy kan? suka. Yes. So kita kena make the habit yang kita nak create tu sebagai enjoyable. Sama juga. Ada tak aku berpuasa ni sebab aku kena paksa? Tak. Bila kita set the intention. So even sekarang ni Syawal, we still not too late untuk create the new habit yang positif. Betul. So bagi saya, adalah yang Ada amalan-amalan yang kita nak buat tu tapi kita tak nak expose lagi sebab kita perlukan proses kita dan masa. harap Allah terima lah. Kita harap Allah okey. terima. Itu je lah. Kita harap Allah terima. Baik, okey. Soalan yang seterusnya berkenaan ish. dengan kesihatan. Okey, di Rehanah ni sebenarnya kita sedang dalam fasa kempen Sihat Bersama dengan Rehanah. Jadi kita nak tanya Dr. Rizal kot kan. Dalam fasa kita berhari raya ni, kita memang tendensi untuk makan sangat banyak lah. Betul. Kan? Tapi mungkin ada certain kita dah boleh create habit tu. Masa bulan Ramadan tu kita dah create habit, kita limitkan makanan tu kan. Kita makan pada waktu yang tertentu saja dan kita Fasa, tahu kalau ada sesiapa yang okey Ramadan ni dia nak cuba create habit jadi gaya hidup yang lebih sihat, dia akan pilih makanan-makanan yang sesuai. So kita nak tanyalah dalam fasa kita nak terus berkempen kepada para pendengar kat luar sana, sihat bersama dengan Rehanah ni kita mempromosikan makanan sunnah. Betul. So kenapa Dr. rasa bulan Ramadan, bulan Syawal ni adalah proses untuk kita teruskan habit yang baik itu, jaga kesihatan walaupun kita banyak open house. Okey, sebenarnya kalau tengok dari segi bulan Ramadan tu memang diarahkan berpuasa. So memang kita puasa ni macam saya share sebelum ni, dia banyak benefit lah. Contoh kalau puasa tu sendiri banyak benefit ya. Contohnya kita ada macam autophagy kan, cellular cleansing kan. Lepas tu kita ada mitophagy yang macam kita pernah dalam baru ni kita buat Betul. TikTok tu, Kita nak tahu explain. orang-orang yang ada dalam Okey, itu dari segi perbuatan berpuasa. Tapi kita diberi dugaan pada 1 Syawal tu. Okey. Sebab dugaan pada 1 Syawal 1 ya. Syawal tu kita dijamah kan. Sebab ketika itu kita macam cheat day. Kita macam cheat day. Lepas tu Brother Firdaus pagi raya makan apa? Ya, kita memang nak tahu sebenarnya makan apa. Tadi nampaklah makanan pagi raya tu dekat Melaka kan? Dekat Melaka, saya Makanan yang best istimewa. first time juga. Ini juga antara Oh, banyak yang first time ya. first time sebab wife saya dah text saya, yang lepas solat ni kita cari makan. Masalahnya saya tanya kat kawan, Cari makan. ada kedai buka? Tak ada. Ngam-ngam pula terserempak kawan kita kat situ. Okey. Cari makan apa? Cari makan maksudnya apa? Memang Nak sarapan dah tak makan. Dah lah kita makan 1 sikit Syawal dulu. ke maksudnya? 1 Syawal lah. Okey. Macam menarik nak tahu lebih ya. Kenapa benda ni terjadi? Sebab kita semua memang masak pagi raya Pagi dah raya ada. kan kita- Sebab saya beraya di Melaka dan kami sewa homestay. So kami tak adalah masak-masak sangat kan. Kena terang kan, jangan Sebab tadi kita pendengar tak faham. jangan rasa confused pula. So lepas tu kawan saya ni doktor, seorang doktor di Hospital Melaka. So dia ajaklah pergi rumah dia. Bila pergi dia pula mamak. So first time saya makan di Juadah pagi raya. Juadah pagi raya ataupun juadah raya ni dengan putu mayam. Ambil kau. Macam menarik Tak, itu bagi saya teruja tau. Teruja sebab ini menggambarkan betapa diversifiednya Islam tu. Maksudnya kalau raya tu tak semestinya kuih Melayu. Betul. Dia ada putu rendang. mayam, dia ada rendang, dia ada Ya. dimsum ke apa. Kata pula Dia kan? boleh jadi putu mayam. Ya, boleh. Menarik kan? So maybe One day. sahabat-sahabat boleh share makanan apa yang you guys ni yang unik macam ni. Tapi yang tu saya makan sikit lah sebab Bergula. dia tapi yang ni dia tak letak bergula, dia letak bagi kari kambing dia, Masya Allah sedap. Cuma sebab saya dah biasa prior kepada Ramadan pun dah terbiasa dengan IF-nya, dengan omelette-nya, one meal a day tu. Okay. So Betul. makan pun kita rasa makan sikit dah. Alhamdulillah. So that's the reason why, sebab bila kita cakap pasal cheat day di Ramadan tu hanyalah pada 1 Syawal. Kalau ikutkan pun dalam dari segi 1 Islam Syawal je kita 1 boleh Syawal je, cheat day. tapi masalahnya Malaysia ni kita ada culture. Di mana kita ada raya pertama makan ni, raya kedua makan ni, dan kita ada rumah terbuka sampai habis Syawal pun ada rumah terbuka. Kalau Kita di Bangi nampak ya, satu Ahad memang tak boleh tak? gerak. Betul. So kalau dengan tadi Brother Firdaus cakap pasal creating habit 66 hari tu, Betul. so makanya kalau kita dah fail pada 1 Syawal, 2 Syawal, 3 Syawal tu, so habit tu tak boleh nak continue kan. So makanya saya galakkan macam contoh orang-orang yang nak kekalkan habit ni. So kita ada macam contoh Nak memilih gaya hidup sihat di bulan kita puasa. ambil Di bulan peluang Ramadan. ni, iaitu contohnya berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Betul. So contoh iaitu adalah untuk pulihkan balik kita punya habit tu, kita continue. Kemudian ada orang pula dia teknik dia buat berpuasa di bulan Syawal ni dengan cara minggu pertama dia memang melantak, dia enjoy di makanan tu, tapi Isnin Khamis sebab ada 3 baki tu. So dia ambil waktu yang kira macam puasa sunat tapi kira macam puasa di bulan Syawal. Okey, bagus. Tetapi
Kalau bagi saya sebenarnya boleh je jamah-jamah. Macam tadi saya buat lawak lah kan. Di mana saya makan buah-buahan. Tapi sebenarnya kalau tengok saya makan buah-buahan dulu, lepas tu baru makan benda-benda lain. Sebab itu sunnah. Kan? So kalau ada makanan-makanan contoh kat depan ni kita ada macam-macam kuih-kuih. Dan kita ada pilihan buah-buahan kat situ. So kalau kita nak jadi lebih sihat, kita ambil makanan buah-buahan. Sentiasa ada pilihan yang lebih baik. Betul lah. Kita ambil yang lebih baik dulu dan maka yang ni kita makan dan yang ni kita jamah. Bukan melantak. Okey, kan? faham. Macam ada terasa, brother macam ada terasa ke? Ada. Tak terasa okay, sangat. sebab saya melantak berpanjangannya. Okey, saya Sebab apa doktor? Kenapa melantak berpanjangan? Sebab kita lantak lah kau. Tapi yang penting dia tetap fit lah. Itu kita nak highlightkan juga. Sebab saya kenal Brother Firdaus Firdaus ni pada bulan Ramadan itu. Dia memang dah tahu, kita tahu dia adalah orang yang IF. Boleh nampak sebab di sebelah saya. Dia memang macam duduk kat sini mata tahu tak terjeling-jeling. apa yang berlaku ketika kita Saya pun tak tahu apa yang berlaku. ketika kita di Papa Rishan, kita berbuka ramai-ramai iftar bersama dengan Brother Firdaus. And then he is the one yang arahkan tim dia untuk cari air mineral. Ingat tak? Ingat. Sampai kita pun dapat. Kita pun dapat dia air mineral sebab dia hanya berbuka dengan air mineral. And then lepas tu itu kita boleh nampak dah orang macam tu ada orang yang dah ada habit. Kemudian bila saya tanya, dia bukan sekadar cakap IF saja. Dia buat IF, intermittent fasting, dan intermittent fasting tu dia combine dengan OMAD, iaitu 1 meal a day. Maksudnya dia berbuka tu hanya itu je lah makanan yang satu hari tu. 1 meal a day. Tu panggil OMAD diet. Maksudnya dia tak ada moreh-moreh, tak ada ya. Tapi makanya kalau contoh anda semua yang kita tahu macam saya jemputan rumah terbuka ni memang banyak. Cabaran lebih besar. Lebih besar, tapi makanya anda bolehlah jadi macam Brother Firdaus, kembalilah ke pangkal jalan. Okey, kita buatlah puasa 6. Lepas tu kemudian kalau boleh buatlah IF, dan kalau anda mampu buat OMAD, buat OMAD. Tapi pastikan ada orang buat OMAD Brother Firdaus, tapi apa dia buat? Dia melantak waktu OMAD tu. So dia defeat the purpose. So makanya kita kena jaga enough hanya untuk jaga portion saja. Tapi kalau contohlah tak boleh sangat, kita ambillah buah-buahan yang banyak serat sebab yang dia akan mengenyangkan lebih perpanjangan. So kita nak makan yang kemudian tu dia mudah kenyang. Doktor nak tanya sikit sebab you kata jaga portion kan. Ada beza tak dengan jaga portion dengan jaga calories? Sebab ada orang buat calorie deficit kan. Ini ramai orang confuse antara calorie deficit dengan calorie restriction. Calorie deficit tu senang je. Kalau biasanya anda makan satu pinggan, anda makan separuh pinggan. Ataupun daripada 2000 kalori jadi 1000 kalori. Itu nama dia calorie restriction. Okey. Tapi kalau anda jaga portion, itu calorie deficit. Kalau restriction dia ada dua maksud. Yang pertama, you restrict. Contohnya macam tadi dia makan OMAD. Dia ambil macam OMAD, dia restrict hanya makanan satu kali sehari. Dan lagi satu restrict timing. Contohnya timing tu dalam tempoh 12 jam ke 16 tu dia berpuasa. Lepas tu dia dah tu restriction lah. Lepas tu dia berbuka, lepas tu dia makan kan. Okey, ingat ramai yang tak faham pasal kenyang ni, iaitu kenyang adalah signal daripada perut ke otak. Perut akan hantar satu signal, iaitu nama dia adalah serotonin untuk hantar kita ni kenyang. Dan Rasulullah bersabda, iaitu makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Saya tahu ramai pernah dengar hadis ni. Dan ni hadis yang sahih lah. So apa yang berlaku, Rasulullah tak ada lab. Rasulullah tak ada validation on science. So makanya saya mewakili Rasulullah SAW selepas 1400 tahun untuk mencerita kepada anda. Kenapa macam tu Rasulullah ketika kita anjurkan? Lapar, makanya memang betul. Lapar, otak hantar ke perut memang on the spot. Laju. Tetapi perut hantar ke otak 20 minit. Makanya kalau kita makan sampai kenyang, sebenarnya kita dah kenyang 20 minit yang lalu. So kita dah terlebih makan 20 minit. So of course Rasulullah dapat direction daripada Allah, direct daripada our creators. So dia dapat arahan macam ni je. Ketika lapar, sebelum kenyang apa? Sebenarnya 20 minit kalau kita makan kenyang atau boleh makan, anda kita dah terlebih 20 minit makan, terlebih 20 minit kalori. So makanya kalau anda amalkan yang ni untuk kembali kepada yang lebih macam saya cakap kebakar jalan ni kan. So makanya amalkan juga iaitu makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Wow, dahsyat ya, sebab kita baru tahu tips-tips semasa bulan Syawal pun Brother Firdaus. Kita boleh tetap mengamalkan gaya hidup yang lebih sihat dengan cara-cara yang dah di-sharekan Dr. Reza tadi. Ya, betul. Okay. Brother Firdaus, tadi Dr. Reza ada sebut berkenaan dengan puasa 6. Kita nak tahu sikit je, kenapa Allah galakkan puasa 6 tu? Dia digalakkan tu adalah antaranya kita lihat satu, kita kata hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan hadiah ya. Connotation ialah hadiah. Hadiah kalau kita lihat contohlah kita bagi tahu lah staff-staff ni kan. Okey, siapa yang datang kerja full sepanjang bulan Ramadan, lepas tu bulan Syawal korang datang kerja 6 hari,
tapi macam korang dah kerja setahun. Oh, Dan korang akan dapat betul gaji lah. setahun. Betul lah dia punya Tak. bonusnya. Ada tak rasa-rasanya staff mana yang kata, tak nak lah. Oh, memang Betul. tak lah. Memang Mana semua orang ada? dah lah. Yalah. Dah lah kerja 6 hari, Ya, kau dapat tapi gaji dapat setahun. Betul. Ya. So hadiah ke tak? Bukan Hadiah hadiah lah. dah, bonus. Bonus So, Bonus lah. kan? Betul. So bonus tu. So satu, kedua adalah juga barangkali untuk menampung kekurangan kita yang kita ada. Sebab dia sunat. Macam kita kata, Allah tak wajibkan kita solat sunat. Kalau dia wajib, bukan solat sunat. Itu wajib. Betul. Fardu. Betul. Tapi kenapa kita ada solat sunat? Antaranya Sebab nak adalah menampung kekurangan yang mungkin terjadi ketika kita solat fardu. Mungkin kita rasa tak khusyuk, kan? Ada kekurangan di situ. Itu yang kita tampung tu. So kita boleh anjurkan kepada para pendengar jangan tinggal. Betul tak? Jangan Kita kalau cuba boleh seboleh-boleh. galakkan. Kita galakkan sebab itu hadiah kan dan bonus juga. Kita bayangkan you usaha 6 hari, itu kita kena buat planning. Kena buat planning kan? Kena buat planning. Dan yang ketiga adalah dia juga adalah sebagai salah satu tanda yang disebut oleh ulama salaf seperti Imam Rajab Al-Hambali, Imam Ibn Qayyim dan sebagainya, yang dia kata nak tahu tanda-tanda amalan Ramadan tu kita diterima adalah kita meneruskan amalan-amalan baik yang telah kita lakukan Masya sepanjang Allah. Ramadan. Best. So contoh Ramadan tu kita banyak sedekah. Betul? So tak adalah bila Syawal je kita tak sedekah. Pada Ramadan tu kita tarawih qiyamul kan. Tapi bila takbir raya je, jangan kata qiyamul 20 rakaat. Satu rakaat witir buat tak? Sebenarnya Sunat satu subuh witir, buat ke tak? satu witir selepas Ramadan tu jauh lebih berat daripada 20 rakaat ketika Ramadan. Maksudnya berat dari sudut Kita kata contoh, fadilat ke? bukan fadilat, kita kata kesusahan kita nak buat tu. Betul? Sebab masa Ramadan 20 rakaat Kita boleh buat. Orang. Tapi kalau kita ini bukan mempersoalkan. Kita tanya diri kita balik. Berapa ramai di antara kita sebelum tidur ataupun kita ada kesempatan untuk bangun untuk solat satu rakaat witir selepas Ramadan? Berat. Walaupun tapi kalau di dalam bulan Ramadan Kita boleh tak ada orang, kita boleh bangun pukul 5 sebab kita nak sahur. So kita bangun awal sikit, tak apa aku makan sikit je, tapi aku tetap akan solat 2-3 rakaat. Berapa rakaat yang aku sempat? Betul. So dia masih ada buat tu. Sebab apa? Dah ada niat nak bangun untuk makan. Betul. Tapi Allah gabungkan niat makan tu supaya you nak makan, you mesti bangun lebih awal. So bila bangun lebih awal, you alah-alah aku dah bangun awal, solatlah. Buat apa? Takkan aku nak melantak je dekat meja tu kan sambil tunggu azan subuh. Tak ada. So you akan ada tabiat sekali lagi kan. So sebenarnya sambungan tu kita banner tabiat tu, iaitu kita melaksanakan satu witir. Tak apalah, teruk-teruk sebelum tidur, biarlah kita pernah tahulah aku tahajud ke tak tahajud. Sebab Nabi dah kata, janganlah engkau tidur sebelum, bukan suruh kita kata wajib, tapi dia adalah galakkan yang sangat baik, penutup solat. Dia kata jangan engkau tidur sebelum sekurang-kurangnya engkau buat solat witir walaupun satu rakaat. Masya-Allah. Satu rakaat aja doktor. Berapa minit? Tak lambat. Lain-lain kau nak baca surah Al-Baqarah. Betul. Boleh kena cakap 3-4 minit. Tak, kita kata 2 minit siap. Satu betul. rakaat 1 minit 2 minit je. Macam tu juga baca tu. Tapi lepas tu tidur lah. Tapi sebenarnya itu lagi berat. Betul. Itu lagi berat. So kita kata teruskan dengan amalan-amalan kita. Itu antara faedah-faedah kenapa kita digalakkan untuk puasa 6 dan sebagainya, dan dia akan seterusnya menjadi satu tabiat yang sangat baik. So kan menarik yang saya boleh dapat kat sini ialah sebenarnya amalan-amalan yang dianjurkan kepada kita semasa bulan Ramadan dan juga Syawal ni membentuk kita menjadi satu peribadi Muslim yang lebih berdisiplin. Betul. Betul? Apa objektif Ramadan sebenarnya? Okey, apa dia? La'allakum tattaqun. Agar kamu bertakwa. Dia bukan agar kamu kurus. Okey. Bukan agar kamu solat tarawih. Okey. Tapi semua bertakwa. itu bertakwa tu ada tak siapa di antara kita yang dalam bilik ni ataupun yang sedang menonton yang sekarang ni boleh angkat tangan dengan yakinnya, aku telah bertakwa. Kita kata aku harap aku antara orang bertakwa. Betul. Dan antara ciri-ciri orang yang bertakwa, betul ke kalau saya salah, Brother Firdaus betulkan, dia mungkin kurang tidur dan kurang makan. Itu antaranya, tetapi not necessary. Okay. Ada orang dia banyak tidur. Sebab biasanya kalau banyak tidur pun dia akan jadikan badan kita lagi letih. Betul tak? Kurang tidur dan kurang makan. Antara ciri-ciri orang yang bertakwa. Ya, sebab dia sibuk dengan perkara bermanfaat. Tapi betul. kalau dia kurang tidur dengan kurang makan sebab dia main game, lepas masalah juga. Itu pun kurang tidur, kurang makan kan. So, kalau gitu, Brother Firdaus cuba define kan apa yang maksud takwa tu sebenarnya. Takwa ni, kalau kita kata dia ada banyak penafsiran daripada even para sahabat sekalipun. Antaranya adalah seolah-olah bila engkau berjalan di atas satu jalan yang berduri itu,
engkau akan meniti jalan itu dengan berhati-hati. Engkau tidak akan jalan. Kan? Betul. Sama juga sebagai seorang yang nak bertakwa, yang bertakwa ni, kita meniti jalan kehidupan kita dengan berhati-hati, dengan halal dan haramnya. Kita risau bukan apa orang kata, kita risau apa Allah yang kata. Allah kata. Tetapi jika apa Allah kata itu bersangkut paut dengan manusia, maka kita juga risau apa orang kata. Contoh, dengan mak bapak kita, mak bapak kau tak penting. Sebab apa? Allah paling penting. Betul. Tapi Allah yang suruh kita pentingkan ibu bapa. So, kata-kata ibu bapa juga penting bagi kita. So di situ ada kepentingan. Kita tak boleh kata apa yang Allah kata jaga paling hubungan penting. lah hablum minallah dan hablum minannas. So kita kata bertakwa tu adalah kita harap. Jadi dia adalah lakum tak takut agar kita menjadi orang yang bertakwa. Jadi sebenarnya dia adalah satu madrasah, satu bootcamp yang sebenarnya takwa itu dia adalah WIP, work in progress. Yang selalu work in progress. Betul. Selalu work in progress. Sebab iman kita up and down. Betul. Maka takwa kita kadang up and down. Sebab tu kadang-kadang kita sedekah lebih, kadang-kadang kita solat lebih, kadang-kadang lebih khusyuk. Tapi kadang-kadang kita rasa berat betul nak solat. Berat betul nak sedekah. Walaupun RM1. Tapi dulu bagi RM1,000 no problem. Yang ni RM1 pun berat. Betul. So dia up and down. So dia adalah satu struggle, satu benda yang selalu kita kena buat. Okey, kita berhenti di situ dulu. Mungkin kita boleh bincangkan lagi berkenaan dengan hijrah Syawal ni dalam sesi yang selepas ini. Kita berhenti seketika. Cetuskan rasa cinta bersama Raihana. Kita masih dalam topik podcast Hijrah Syawal bersama Raihana. So, Brother Firdaus, kita nak bagi tahu, kalau kita boleh recap balik, ada sejarah penghijrahan para Rasul, yang terutamanya kalau kita cakap pada Rasulullah SAW, iaitu Nabi Muhammad, penghijrahan beliau daripada Mekah ke Madinah. Okay? Proses penghijrahan tu biasanya berlaku dengan penuh air mata, penuh pengorbanan, penuh pancaroba. Tapi kita nak bagi tahu hijrah tu kadang-kadang perlu, kan? Hijrah kadang-kadang perlu untuk kita nak capai satu kehidupan yang lebih baik. Tapi tak semua orang mampu memperhalusi ataupun menjalani proses hijrah tu. Dia kena ada satu ciri yang sangat kuat dalam hati kita supaya walaupun sakit sekuat mana pun, tapi kita tahu hijrah tu perlu. So macam mana kita nak perlu ada ciri-ciri yang baik supaya kita boleh teruskan proses hijrah tu sampai berjaya. Okey. Kita kata hijrah tu tak semua mampu tu. Dia sebenarnya hijrah tu adalah semua mampu sebenarnya. Okey, betulkan. Dia sebenarnya semua mampu. Kenapa? Kalau kita lihat dalam fasa kehidupan kita, berapa kali kita berhijrah tanpa kita sedari? Tak terkira. Sebab tu kita tak boleh kira. Sebab kita sampai hari inilah kot sampai kita. hari ni. Baby, kanak-kanak. Betul. Kita berhijrah fasa, dewasa. kita berhijrah cara berfikir, kita berhijrah perangai kita berhijrah macam-macam. Kan? Ada yang reluctant, ada yang terpaksa. Tetapi terpaksa pun kita buat sebab apa? Kita nampak ada manfaatnya kat situ kan. Betul. So sebenarnya semua mampu untuk berhijrah. Sebenarnya semua mampu. Orang yang berhijrah untuk buat jahat pun berhijrah juga. Okey. Kan? So dia pun berhijrah juga. Jadi sebenarnya berhijrah tu semua orang mampu. Semua orang mampu. Sebab tu Allah SWT sebut dalam surah Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah tidak membebani seseorang melebihi apa yang dia mampu. Maksudnya kalau suruh buat, Allah tahu kita mampu buat. Kan? Dan hijrah ni ulama dia bahagikan kepada dua. Okey, satu yang dah tak wajib, tapi satu wajib. Yang tak wajib tu adalah dia by condition, iaitu berhijrah daripada satu tempat ke satu tempat tu. Dia tak jadi wajib. Tapi kalau zaman Nabi, bila Nabi SAW dia berhijrah ke Yathrib, ke Madinah, dia jadi wajib. Dia jadi wajib sebab apa? Waktu itu orang Islam di Mekah mereka dizalimi dan sebagainya, maka wajib. Hukum dia wajib. Wajib. Sebab apa? Kena... Sebab ada sahabat yang tak nak hijrah. Sebab tu Allah turunkan surah An-Nisa ayat 100. Iaitu kalau engkau berjalan di muka bumi ini, nescaya engkau dapati rezeki Allah itu luas. Sebab ada sahabat yang engkau berhijrah sebab takut rezeki tak ada. So Allah bagi janji dia. So Allah bagi tahu hijrah tu wajib. Okey? Begitu. Nah, itu tak wajib. Tetapi pada masa kini itu wajib. Itu tak wajib. Sekarang ni tak wajib. Dulu wajib. Tetapi benda itu yang dari tak wajib tu boleh jadi wajib bila mana contoh sekarang ni kita di satu negara yang dia tak bagi kita amalkan Islam. Dan kita ada kemampuan fizikal dengan kewangan untuk berhijrah ke negara Darul Islam. Maka waktu tu wajib kepada kita. Kita kalau kat Malaysia, negara Malaysia kan negara majoriti Muslim. Nak berhijrah ke mana kan? Tak.
kalau kita dekat Malaysia, kita berada di satu tempat kerja yang tak bagi kita solat, yang terlibat dengan benda-benda haram. Jadi Faham. wajib. So, kita wajib untuk tukar kerja. Berhijrah juga. Kan? Okey, itu tak wajib. Tapi yang wajibnya adalah sikap dengan cara fikir kita wajib. Daripada sikap pemalas kepada sikap lebih rajin, sikap kurang taat, suka melambatkan solat dan melengahkan solat ataupun dan sebagainya, kita jadi lebih baik. So itu hijrah. So apa sikap yang perlu kita ada? Of course, Sikap yang perlu ada. sikap, cara kita dan sebagainya. Sikap yang perlu kita adalah kita kena ada intention ke arah tu. Okey. Kena ada clarity. Kenapa kena bergerak ke situ? Innama akmalu biniyat. Dia kena ada ikhlas, dia kena ada identified. Bila kita ada keikhlasan tu, of course benda ni dia adalah satu topik yang luas lah. Biasa saya kata the 5 eyes of creating habit kan. Tapi the 5 creating habit tu itu sendiri adalah hijrah juga. First saya kata you kena ada keikhlasan. Sebab apa? Ikhlas tu you kena paksa diri untuk ikhlas kerana Allah. Jangan buat sebab orang. Contoh hari ini saya nak berhijrah kerana doktor. No, sekarang sebab saya nak mendapatkan hati dia. Saya nak mendapat pujian dia, saya nak dapatkan harta dia, contoh. Akhirnya selepas saya berhijrah, doktor dia tak bagi. Apa saya akan buat? Saya akan give up. Betul? Sebab apa? Contoh saya berhijrah kerana makhluk. Ada orang dia nak berhijrah jadi orang baik sebab makhluk. Okey, bagus. Itu azbak dia hijrah. Tak ada masalah. Tapi kalau anda kata once makhluk yang dihijrah kerana dia meninggal. What's going to happen? Akan stop. Itu yang akan berlaku bila mana kita hijrah kerana makhluk yang tidak kekal yang akan mati, maka penghijrahan kita itu tidak akan kekal dan akan mati. Mati bersama orang dengan itu. orang yang kita Tetapi idolize kalau tu. kita hijrah kerana Allah yang maha hidup dan maha kekal, maka hijrah kita itu kekal. Dia akan berterusan Dan lah. kekal hidup lah. Betul? So saya kata ikhlas, kena paksa. Kedua adalah kita kata identify. Kita kena identify kita hijrah ke mana. Kita tak boleh kata, jom doktor, jom. Naik kereta. Start Ke engine. mana? Naik je. Kita semua ikhlas billahi ta'ala. Lepas tu kita keluar. Tak ada destinasi. Lepas tu, Lost. bro, kita dah 2 jam. Dah Asyik lapar dalam kan? bangi je ni. Ikhlas dah ikhlas dah. Ikhlas Dah dah. gerak dah ni. Ah. Tapi where to go? Yes, kita kena identify. Sebab the moment kita tak identify destinasi mana kita nak pergi, hala tuju mana kita nak berhijrah ke mana, akhirnya kita akan kepenatan. Sebab itu, Islam bukan sekadar menggalakkan kita ada semangat dengan keikhlasan. Kita juga kena ada identify. Hala tuju tu. Kita kata hala tuju kita kat dunia adalah akhirat. Betul. Dunia ini semuanya adalah bukan matlamat, dia adalah alat kepada matlamat. Macam semalam saya dengar ada satu disebut dunia ni tak ada masa depan. Yang masa depan tu dah ke akhirat nanti. Well, play of words mungkin, tetapi di situ juga saya akan tafsir lagi. Saya kata I would not say that. Sebab apa? Kalau kita kata dunia ni tak ada matlamat, ni kenapa Allah ciptakan Adam untuk jadi khalifah di dunia? Mungkin dia bridging untuk ke akhirat nanti. Yes, maksudnya itulah matlamatnya. Betul. Faham itu. Sebab kalau tidak, dia akan menjadikan orang Islam kita rasa malas. Aku tak nak dunia. Sebab tu Kan ramai tak orang boleh dia salah juga. faham. Zuhud ni sebab tu aku tak nak kaya. Sebab Salah. kaya ni tak ada. Islam Sebab menggalakkan Islam kita ada jadi kaya. bayar zakat. Kan nak membantu bersedekah. lebih ramai orang. So 2 I dah. So dah ada Ikhlas. dah ada identified. Identify Third, kita kena ada ilmu. ilmu. Okey, 3I ya. Yalah, you dah identify. Macam mana nak jadi sihat? Macam doktor sebut tadi kan, satu defisit kalori dengan satu lagi apa? Restriction. Restriction. Kalau you tak ada ilmu, macam mana nak buat? Betul. You tiap-tiap hari pergi gym, kenapa berat badan aku tak turun, makin naik pula? Sebab apa? You punya muscle mass tu meningkat. So, jadi lain. Lepas tu ingat, okay, I tak nak makan, I minum banyak air. Tapi you minum banyak air, you punya fat water punya berat tu lagi. Lagi banyak. Betul tak? Betul. Betul. Nah, itu kita kata dengan ilmu kan. So, kalau kita nak Betul, berhijrah, dengan kena ilmu. ada ilmu, kena ada coach dan sebagainya. Fourth dia adalah bila kita dah ada identify, kita nak berhijrah, nak jadi Ada baik, ilmu. ada ilmu, ada keikhlasan. Now, kita kena segera. Jangan tangguh. Sebab Nabi SAW sebut, Bersegera. apabila kamu terfikir untuk melakukan suatu kebaikan, maka Bersegeralah. Bersegera. Tapi when it come to nak buat benda yang salah, nak tampau orang, nak belasah orang ni, Tak boleh. Nabi kata, kalau kamu dalam keadaan marah, berdiri, Duduk. Lepas tu kalau masih marah, baring. Kalau masih marah, pergi ambil uduk. Sebab melengahkan benda tu, degupan jantung kita makin regulate. Bila regulate, kita akan pernafasan kita lebih normal kita akan rasa lebih tenang dan lebih rasional. Betul doktor? Betul. Betul, dahsyat jawapan dia. Maksudnya untuk kita proses last- hijrah tu yes. ada banyak benda kita kena. Lastly, ingat Nabi SAW sebut dalam hadis riwayat Muslim, hadis nombor 1480.
amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang sedikit tapi berpanjangan istiqamah. 5 I. 5 I itu. Istiqamah ni. Tapi dalam hadis yang akhir ni, dia sebenarnya adalah bila disebut istiqamah, bukan suruh kita, okay, hari ni aku tak nak makan langsung. Yes. The thing is not about you do it once in a blue moon. The thing is that ada tak amalan kita itu sustainable? Ramai orang dia boleh, aku tak nak makan, aku tak nak makan, aku tak nak makan. Betul. Sustainable tak? You ada energy tak untuk bergerak esok? Tak boleh very drastically. Tak boleh. Sikit tapi you istiqamah. So basically dia ada proses dia, tapi of course semua ni ada pencerahan dia, the art and the science behind it kan. Tapi dia kata dari sudut Islam pun kita lihat Nabi SAW menggalakkan kita untuk lakukan amalan dengan istiqamah tapi perlahan-lahan. It's okay. You are doing it bukan nak tunjuk kepada orang, bukan nak banding dengan orang. Tapi kita nak for yourself, for ourselves. Nabi dah kata apa? Nabi kata simple. Apa yang aku haramkan jauhi, apa yang aku suruh kau buat, do your best. Nabi tak kata do according to him, like him. No. Do your best. What is your best? Your best and my best different. Betul. Really? So, nak banding apa? Betul. Kalau kita kata Khalid bin Walid hafal berapa ayat? Khalid bin Walid bukan penghafal hadis seperti Abu Hurairah yang 5,000 lebih hadis. Tapi dia dikenali sebagai Saifullah pada Allah. Dia ada kelebihan dia. Tapi Abu Hurairah dia tak macam Ibnu Abbas, penafsir Quran. Betul. Sebab tu Berbeza-beza. Ada yang bagus ni, ada yang tak bagus ni. So dia adalah saling melengkapi lah. Jangan dibandingkan dengan orang. Aku boleh, kenapa kata? No. Ayat tu tak sama. Macam mana pula kalau orang tu dia menggunakan kelebihan dia untuk bandingkan dengan you? Kalau engkau cakap guna ayat tu, kenapa engkau boleh aku tak boleh? Sekarang aku nak tanya kau, kenapa aku boleh kau tak boleh? Lain juga. Betul. Kita jarang ataupun hampir tak pernah mendengar para sahabat radhiyallahu anhum gunakan ayat macam tu. Kenapa aku boleh kau tak boleh? Kenapa aku boleh hafal kau tak boleh hafal? Tak ada. Jadi Brother Firdaus, boleh tak kita nak bagi tahu sebenarnya Dr. Reza, hijrah tu semua orang boleh. Betul? Saya simpulkan. Sebenarnya hijrah tu semua orang mampu buat. Sebab selagi Allah kata Allah tidak akan bebankan seseorang tu melainkan memang yang dia mampu. Betul. Kalau kita diuji tu, dan kita tahu dengan ujian ni sebenarnya kita memang kena proses hijrah kepada yang lebih baik dan kita kena buat. Dan dalam proses penghijrahan tu ada 5 perkara yang kita kena buat supaya kita boleh berhijrah tu. Yang pertama tadi identify. Ikhlas, identify. Lepas tu ilmu, lepas tu instant dengan istiqamah. Tapi sebenarnya ada bonus I. Okey, ada I yang seterusnya. I yang ke-6 untuk proses hijrah ni berjaya dengan ada bonus. Dia biasa kita kata hijrah impossible. Orang kata impossible, tak ada. Impossible tu, I am tu selangkan, lepas tu possible. Dia jadi I'm possible. Wow, dahsyat. Okay. So, itu topik kepada penghijrahan. InsyaAllah kita semua boleh buat. Okay. Dan yang seterusnya, mungkin soalan terakhir, Brother Firdaus. Okay, Dr. Reza. Dr. Reza ke? Dr. Reza. Soalan yang terakhir ialah, saya nak dengar Dr. Reza bercakap. Okay, boleh. Kita nak tanya pasal Dr. Reza berkenaan dengan bukan. Saya kau ulang balik yang 5 tambah plus 1. Tambahlah 1 kurang-kurang. Okay. Hijrah tu untuk healing dan move on. Okay, you nak recap sikit pasal hijrah kot dari sudut makna Dr. Reza sendiri. Dan mungkin Dr. Reza boleh share sikit kot pengalaman penghijrahan yang terbesar lah dalam hidup Dr. Reza. Dan mungkin itu menjadi inspirasi kepada semua orang dekat luar sana. InsyaAllah hijrah ni satu yang baik dan Dr. Reza buat, dan itulah apa yang Dr. Reza dapat sekarang. Okay, saya rasa kalau hari ni saya lagi besar lah konsep hijrah ni bila saya dengar daripada Brother Firdaus tadi. So saya pernah berada dalam fasa di mana saya ada trust issue. Trust issue pasal diri sendiri, agama, banyak ni. So makanya bila kita berhijrah tu dan berhijrah, saya betul lah sebab contoh kan, bila cakap practice make habit and practice make perfect kan. Kalau contoh practice tu benda yang salah, you perfect buat salah tu kan. Perfectly wrong. Perfectly wrong. And the worst part, you jadi perfectly wrong habit. Betul tak? So makanya macam saya, bila saya kena ada ilmu, dan salah satu hijrah tu kan ada ilmu kan. So bila ada ilmu tu ada guidelines kan. So bila ada guidelines kena berjumpa dengan orang yang tepat. And everything. So saya maksud kita bertuah lah hari ni ya. Kita didatang. Saya yang bertuah. Saya rasa sebab definition kita dibawakan. Kita tahu je pasal hijrah. Macam saya hijrah kan, contoh hijrah daripada relationship. Kan contoh. So supaya kita boleh healing, kita boleh move on. It takes some time. Orang kata macam time heals kan. Tapi is sometimes hijrah tu adalah benda yang kadang-kadang, contoh kalau kita cerita pasal hijrah tu sampai menyebabkan satu perpisahan, dan perpisahan tu memberi kebaikan, itu adalah benda yang hijrah yang macam tu lah. So
kita ni hijrah sebab kita nampak macam hijrah itu pengorbanan, lagu tu je lah kan. Kita Maksudnya nampak kena berkorban je lah. kita nampak hijrah yang pasal lagu yang Nabi berhijrah aje. Tapi kalau hari ni punya hijrah, kalau pendengar betul-betul dengar apa yang Brother Firdaus cakap, saya sendiri macam question myself. Actually perhijrahan tu memang sentiasa berlaku. Betul. Secara sainsnya saya pun berhijrah daripada apa contohnya, daripada embrio jadi zygote, dia jadi baby sampai jadi dewasa. Walaupun you tak nak, you tetapkan dia berangkat. Itu penghijrahan yang terpaksa lah. Terpaksa. Secara alaminya. Alami kan. Betul. Sampai tutup mata nanti. Sebenarnya penghijrahan ni pun bukan berlaku dekat bangsa manusia je, bangsa jin pun berhijrah. Contohnya saya pernah kagum kan. Sebab untuk saya nak terima pasal cerita alam gaib kan, itu adalah rukun iman kan, kena percaya alam gaib. So saya diberitahu oleh seorang ustaz macam mana kewujudan kaum jin tu ketika asbabun nuzul surah Al-Jin diturun, kemudian orang-orang di kawasan tersebut di Madinah, tak silap saya, dia nampak satu kaum yang dia tak pernah jumpa, tapi dia keluar daripada Madinah. Dia kata kami diarahkan berpindah, berhijrah sebab Allah turun satu ayat di mana surah Al-Jin tu. So even hijrah pun diberikan kepada kaum-kaum ni. Maksud hijrah ni adalah benda yang penting. Untuk sebenarnya hijrah ni adalah, kalau saya nampak, dia adalah untuk kebaikan. So makanya penghijrahan yang saya buat selama ni, contohnya saya ada try isu dari segi agama, saya banyak, sebab saya ni otak saya crumble, scientist kan, banyak suka mempersoalkan ni. So bila saya berhijrah, saya jadi lebih tenang. So kalau hijrah tu memberi ke arah kebaikan, makanya okey. Tetapi bila bila Brother Firdaus cakap pasal istiqamah tu, itu ada tough sedikit lah. Sebab istiqamah ni adalah benda yang, kalau sekala istiqamah tu kita buat sebab benda kita suka, contoh exercise, dapat badan cantik, lepas tu saham jadi meningkat. Dia saham saham badan, saham meningkat semua kan. Maksud saya saham diri lah kan. Ya, kita faham. Tarif daripada syarikat 140%. Bukan stock exchange. Bukan stock exchange. So maknanya kita jadi istiqamah, betul tak? Tapi macam penghijrahan yang macam contoh penghijrahan dia jadi lebih baik. Lepas tu saya suka penghijrahan tu bukan sebab yang akan mati, yang tak kekal. Contoh kalau kita berhijrah kan, kita buat untuk someone, maknanya kalau someone tu tinggalkan you apa semua, then you hashtag mati rasa. Tahu tak mati rasa macam tu kan. So sekarang mati rasa ke? Tak kan. Of course no. Sebab you hijrah tu sebab tadi sebab pada Brother Firdaus sebut tadi, kalau kita hijrah perlukan itu ikhlas. Ikhlas kerana siapa? Ikhlas kerana that's good. I think bila bercakap pasal hijrah tu, now I rasa I dah complete saya punya maksud hijrah ni. Oh, the puzzle dan masya-Allah. Sebab cuma yang saya tertinggal hijrah saya tu, yang tertinggal contohnya seperti istiqamah. So saya rasa saya hijrah tu one time je lah. Contoh macam saya dah kembali, lepas tu saya rasa dah, that's it. Rupanya dia ada dugaan lagi yang dia kena istiqamah tu. So as long as your hijrah yang memberi impact ke arah kebaikan, dan yang sebab sebenarnya kan, saya rasa Brother Firdaus lagi banyak lah orang cakap terkenal kan. Saya rasa ni macam tadi kan, ni Dr. Ini sisi lain Brother Firdaus kat TikTok lah kan. Kat TikTok tu dia sangat macam sangat kita siapa dia ni kan, macam ni dia nampak bagus lah kan. Ni sisi lain. Sisi lebih lembut. Sisi lembut. Sisi lebih tenang lah kot. Kita tengok tenang. Orang selalu cakap macam kat sana tak tenang ke? Sekarang ni ada satu word Gen Z suka pakai tau, macam macam contoh macam untunglah, untunglah terkenal kan. Tapi sebenarnya terkenal di kalangan orang yang nak kenal kita, orang yang terkenal kita. Tapi sebenarnya yang hijrah yang paling penting adalah you hijrah, dan penghijrahan tu terkenal di sisi Allah. Masya-Allah. Contoh nanti kat akhirat nanti kan you dikenali tau. Itu sekarang tu saya dah nampak kat situ. Sebab saya ni suka buat sesuatu. Tapi thank you very much Brother Firdaus sebab bercakap pasal bila saya banyak berhijrah kerana someone. Tapi boleh tak saya buat macam ni? Berhijrah kerana someone tapi ujungnya kerana Allah. Boleh ke? Dia start dulu dengan macam boleh. Manusia tu sebagai bridging dia pergi kepada Allah. Boleh tak? Dia kadang-kadang dia adalah asbab. Kita kena faham everything dekat sini adalah asbab. Tujuan dia adalah the pleasure of Allah. Kadang-kadang Allah hadirkan orang tu dia jadi asbab. Dia okeylah. Dia jadi tak salah lah you punya definition. Dia ramai orang yang masuk Islam ni. Dia sebab kahwin. Tapi akhirnya perkahwinan dia gagal, tapi dia istiqamah dengan Islam. Dia jadi lebih baik daripada bekas pasangan dia. Sebab apa? Sebab
asalnya dia tak apa aku nak masuk sebab aku nak kahwin. Tapi bila kahwin tu Allah jentik hati dia tu untuk belajar. Bila dia belajar, Betul. Dia jadi ikhlas dia kerana Allah. jadi lebih mencintai Allah dan Rasul berbanding Daripada dengan pasangan dia. Yang akhirnya pasangan dia meninggalkan dia kerana dia tak beragama. Betul. Hmm. Alhamdulillah. Ada. So ada yang lega So lah. tak ada masalah lah masa lega lah proses juga. penghijrahan tu. Dia dalam dunia ni dia tak ada, saya jarang tau. Kalau perasan dulu saya mungkin guna Jarang judge. perkataan kebetulan. Tapi sekarang saya tak guna kebetulan. Saya kata qadar Allah. Di mana Qadarullah. Dia tak ada benda yang kebetulan. Allah temukan kita pada waktu dengan masa yang tepat tu, dia tak ada kebetulan. Dia ada susunan dia yang hikmah dia kita tahu. Sama ada kita nak ambil hikmah dia ke tak nak. Oh, ni sangat pulang. menarik. Betul. Tak, itu kita kata sangkaan kepada Allah kan. Allah sesuai dengan sangkaan dia kan. Contoh, kita nampak alamak aku dah plan tiba-tiba jam. Macam contoh hari tu saya pergi JB. Sepatutnya ETA saya sampai 5.20. Lepas tu saya masuklah arena sekejap. Nak pergi kencing je. 5 minit 10 minit je kan. Sekali saya baru je masuk, dia up 1 jam. Oh. Dia up 1 jam. Disebabkan oleh Ada accident. Now, kalau kita stress, saya stress, apakah berlaku? Adakah dia akan mengubah jam tu? Takkan. Tak mengubah. So, Maybe kalau you So, tak masa pergi tu- toilet tu, you terlibat dalam jam tu. Terlibat dalam accident tu. so saya kata, tak apalah. Allah know the timing, apa yang terbaik untuk saya sampai. Saya dah usaha untuk sampai So before kalau time. kita ada mindset begitu, Brother Firdaus, kita lebih tenang kot. Kita lebih tenang. Life you tak akan Miserable. miserable kerana things yang you tak boleh nak control. What can you do? Kenapa kita sepatutnya sampai pukul apa? Relax lah. Faham. I mean, according to my earliest ETA, I memang dah sepatutnya sampai before time. Bukan on time, before time. Okey, faham. Tapi, qadar Allah. Qadarullah. Qadar Allah. Allah know the best. Allah know the best. I tak tahu apa hikmah, tapi kita selalu sangka baik. Allah ada prepare something better for me. Tapi I tak tahu. Not now. In the future. Or in the near future. Or mungkin untuk orang lain. Mungkin asbab keberadaan saya di jalan raya menyebabkan orang lain jadi stres. Mungkin. Okey. Kita tak tahu. Macam saya memang suka macam tu sebab kalau contoh kan baru ni saya nampak mayat terlentang kat jalan tu. Okey. Kan, Musim kita raya nampak baru ni? Musim raya. Lepas tu dia polis letak kain putih apa semua kan. So kita tahu itu bukan kebetulan dia dilanggar ke apa, semua tu dah di-set. Sebab saya tahu ajal, maut, jodoh, rezeki tu takkan tercepat saat, takkan terlambat sesaat. So dia tahu macam sekarang ni saya try, I think dalam 5 I tadi, I think the istiqamah tu yang paling tough sebenarnya. Tapi sebenarnya doktor, jangan ini mungkin benda yang saya selalu hadapi juga. Orang ingat selepas contoh aku dah berhijrah, tapi aku rasa aku kadang-kadang aku out tau. Aku macam Ya, itu yang feeling tu. dia Feeling sebenarnya bukan out. macam ni. Okey. Lepas doktor out tu, doktor kembali tak pada landasan. Dia macam ni dia. Itulah istiqamah. Oh, Kita jangan dia fikir datang. istiqamah tu adalah tiap-tiap hari aku we're not a machine. Machine pun boleh breakdown. So once Mesti kita pun masuk rosak. terdetik, aku tak buat ni. Macam kita healing lah. Healing kadang kita dah okey, tapi kadang one time tu kita macam ada broke down. Kita ada down juga kan. okey. Sebab it doesn't mean that kita tak healing lagi sebenarnya. Tak, Dia- itu itu normal. Itu normal. Istiqamah tu adalah you istiqamah balik ke landasan. Istiqamah balik kena Saya nak share lah apa yang istiqamah saya buat lah. selain Okey, itu. soalan yang terakhir tu Maybe, memang apa? Contoh kita ada Encik Azim daripada apa ni? MRM. MRM. Dia sebab kat sebelah beg saya, boleh ambilkan beg saya. Okey, silakan. Maksudnya nak minta tolong sekarang je. ni saya ada satu habit, saya suka Nama satu beg ni? Beg orange. Beg mak ke beg ayah? Beg mak saya lah. Okey, beg mak. Okey. So kalau perasan, saya suka baca buku agama dah sekarang. Dan yang satu, saya baru perasan buku agama murah. Betul, buku agama murah. Contoh kan, saya sekarang ni saya tengah Geram. Macam agak geram juga tengok beg ni, tengok sikit. Ini beg yang bayar tarif ke tak bayar tarif? sementara tarikh belum naik 24%, so kita ambil dulu lah. Okey. So yang Buku macam apa tu ni, lah. Sekarang doktor? ni buku ni nampak macam biasa je, Wahyu. Saya sekarang ni banyak baca buku-buku agama lah. Ada buku macam ni tu kan. Harga dia RM13, RM12. Ya Allah murahnya kan kalau compare dengan buku-buku sains lah. So contoh macam ni kan. Contoh buku ni sekarang saya tengah baca. Contoh buku ni dia cerita pasal tadabbur setiap ayat Quran. Contoh dia sebab memujuk hati. Saya ni orang selalu anggap saya tough. Kalau saya minta nasihat kat orang kan, orang selalu minta nasihat kat saya. Tapi saya malu nak minta nasihat kat orang. Kadang-kadang orang bagi nasihat tu tak tepat ataupun kita tak nak dengar nasihat dia. Saya rasa nasihat yang saya dengar hanyalah daripada Quran dengan hadis ni. Yeah. So bila saya jumpa buku-buku macam ni kan, so every time saya ada masalah kekecewaan ke persoalan diri sendiri, contoh macam ni kan. Bila dia kata contohnya, jika kita meletakkan sesuatu sepenuh kepercayaan kepada Allah, dia akan tunjukkan jalan yang tidak pernah kita bayangkan. Maka bersabarlah. So dia beritahu daripada ayat mana. Yeah. So tapi kan dalam khutbah terakhir Rasulullah kan cakap
Al-Quran dan hadis adalah panduan kita. So I pun kena beli juga yang hadis yang memujuk jugalah. Ya. Yang punya. So dia contoh kat sini dia kata kat sini kadang-kadang ujian datang mengajar tentang kerendahan hati. Yang itulah ujian kehidupan. So daripada hadis riwayat Muslim nombor 2588. Kita kena bedah buku lah. Dahsyat dah. Kita Sebab kena rasa-rasa Dr. Reza ni daripada ada buku, satu disiplin ilmu dia yang betul dan semua cukup. kalau akan saya tahu saya ada more than I think 10,000, 12,000 books lah. Tapi mostly buku medical, buku fact journal kan. Tapi baru lately actually baru lately ni maksudnya saya baru keluar hospital. Saya rasa macam saya rasa saya hari tu dah memang dah end my life lah, dah habis lah timeline saya kan. So balik rumah saya rasa macam apa benda yang nak dicapai lagi so, bila Allah bagi second chance ni. So saya rasa penyerahan terbaru saya yang paling terbaru adalah saya kumpul buku-buku agama. Dan sekarang ni brother saya jumpa satu kedai buku dekat Johor Bahru tu, Plaza Angsana tu memang legend lah. Kan rupanya kat dalam tu ada nama dia kedai badan tu, dalam tu semua buku agama yang dah buruk-buruk Ya. Yang ada bau-bau tu kan. Kuning-kuning sikit kan. So makanya Ada masih orang lagi yang menghargai buku-buku. macam saya share kat sini sebab apa? Sebab dengan bercakap kat sini dan ini adalah satu platform yang akan ditayangkan. Diabadikan. Once you dah masuk kat internet, makanya dia akan selamanya kat internet. So one day lah mana tahu saya terkembalilah tersempang lah kepada jalan yang tak lurus ni kan. Harap dapat jumpa balik podcast bila ni. kita tengok podcast ni balik kan. One time aku pernah cakap dalam podcast ni di mana aku nak istiqamah dengan buku agama, dengan ayat Quran, dengan hadis. So hopefully benda ni itulah Berterusan. insya-Allah. But thank you very much for the 5i tu. Tetapi benda tu dia Sikit tips untuk macam mana nak istiqamah kot. Untuk last sekali. Kita nak saya suka apa yang Allahyarham Dr. Yusuf Qaradawi dia sebut. Dan benda tu juga antara benda yang selalu membakar, jadi pembakar semangat saya lah. Kan. Dia sebut ingat dua benda dan lupa dua benda. Simple. Wow. Ingat dua, lupa dua. Dia kata lupa segala kebaikan yang kamu pernah lakukan pada orang. Lupakan kebaikan kita. Sebab apa? Bila kita lupa, kita akan ungkit dan kita akan Didik rasa untuk kita tak ikhlas. pernah buat. So kita akan terus buat. So we start a new day. Kita dah bagi tu. Kita ingat lah kan? Aku tak sedekah lagi. Kita tadi aku dah bagi lah. So kita lupakan kebaikan kita pada lupa orang. kebaikan yang pernah kita buat kan, supaya kita terus nak buat yang baru. Betul. Sebab kadang-kadang kita aku dah buat banyak dah, kenapa nak buat yang baru. So lupakan. Lepas tu Always restart new. lupakan kejahatan orang lain pada diri kita. Susah. Itu susah. Betul susah. Dia sebenarnya dia akan susah. Ingat Islam dia bukan kata satu konsep yang forgive and forget, tak ada. Nabi pun tak forgive and forget. Betul. You still remember? Betul. Siapa yang bunuh pak cik dia tu kan dia tak nak tengok muka. Wahsy. Kita we have the right to forgive and forget. Tapi we also have the right just to forget but not only forgive. Sebab kita kena faham. Kita lupakan kejahatan orang tu pada kita bukan kerana orang itu deserve kemaafan kita. Tetapi kerana we deserve a peaceful life. Kita maafkan diri sendiri lah. Kita maafkan kita berdamai lah. Berdamai dengan diri kita. Kita lupakan kejahatan orang tu dan kita nak kita harap juga kita tak nak orang lain tu tak masuk syurga kerana dendam kita pada dia, kerana kita tak maafkan dia. Challenging kan? Challenging. Tetapi you force yourself kan, you were so peaceful, you tak akan tiap hari. Peaceful. You tak akan. Yang kita nak ialah peaceful. Orang tu relax happy je. Kita yang tengah frust menonggeng. Faham. Betul. Lupa dua benda dan ingat dua benda. Ingat kejahatan yang pernah kita buat. So kita selalu nak mencari orang untuk minta maaf, buat baik pada orang tu. Kan ingat kejahatan, so kita selalu nak istighfar, kita nak bertaubat. Dan juga ingat segala kebaikan, so kita menjadi orang yang ingat segala kebaikan orang pada kita. Yes. Walaupun orang tu dia pernah buat jahat kat kita, tapi kita jangan jadi orang yang pokalism hanya kerana ada satu kejahatan maka kita lupakan segala kebaikan. Perkataan tadi pokalism. So kita ingat dua, lupa pokalism, pokalism. So kita ingat dua dengan ingat dua ni, dia akan jadikan kita rasa aku nak buat. Sebab kita pernah buat salah pada orang, so kita nak perbaiki diri lah. Yes, kita kena, dia selalu adalah kenapa aku nak marah, aku nak berdendam lama-lama, what do I get out of that? Tak, you seperti kita katalah gelas ni ringan je. Kalau kita ambil macam ni, okay kan? For a short moment. No, ringan sekarang, cuba you take it for one hour. Macam ni. Memang You akan kita rasa berat juga. lepas tu you nak letak. Shaking. Tapi gelas ni tak rasa apa pun. Kita yang rasa berat. Kita yang Sama hold. juga kalau kita ingat salah orang kat kita dan sebagainya. Kita yang penat. Gelas tu macam orang tu tu tak juga. penat pun. Dia tak ingat, dia pun tengah happy dengan hidup dia. So sebenarnya bukan memaafkan dia, tapi just forget about it lah. Kita yakin, kita kata rukun iman, yakin pada hari kiamat,
Dan tak apalah, dia akan bertemu dengan Allah, kita akan bertemu dengan Allah. Dia akan settle. Aku tak masuk syurga hanya kerana aku kena tunggu dia nanti dekat kontara kerana aku nak selesaikan dengan dia. So kita boleh Aku dengan dia, aku dah selesai. Dia dengan Allah selesai. Aku tak nak. Maksud selesai, brother. Selesai dengan orang tu, maksud adakah kita nak bagi tahu aku dah maafkan kau ke, ataupun kita tak, kita tak maafkan dia tu, itu hak kita. Okay. Tak ada siapa boleh memaksa kita, you kena maafkan dia. No, it's our right. Okay. Tapi kita tak nak jumpa dia dekat akhirat. Kita tak mau. Kita tak mau, maksudnya aku tak nak apa-apa kaitan. Aku maafkan, aku harap dengan aku maafkan dia, Allah maafkan dosa-dosa yang aku buat pada orang lain. Oh, okey, faham. Tapi dia taubat tak? Mungkin dia tak rasa dia buat salah pada Allah kan? Pada kita. Sebab kita kena faham. Keampunan dari Allah apabila dosa dengan Allah, direct dengan Allah, dia istighfar, dia taubat, settle. Habis. Tapi Kalau kita dengan dosa pada manusia, kita maafkan, dia minta taubat pada Allah, kita tak maafkan, dia tak dimaafkan. Tetapi kalau kita maafkan dia, tetapi dia tak rasa dia buat salah dan dia tak bertaubat pada Allah, dia masih hutang dengan Allah, bukan dengan kita. Maksudnya, walaupun kita dah maafkan dia, dia masih ada hak untuk memohon maaf. Contohlah sekarang ni kan, saya buat salah pada Dr. Reza. Ya. Saya buat salah pada Dr. Reza. Dr. Reza dah maafkan saya, tapi saya tak rasa saya buat salah. Malah saya justify dengan diri saya kata, mana aku salah, aku tak salah. Tapi Dr. Reza bagi tahu kat aku, dia dah maafkan. Dia pula nak maafkan, aku tak buat salah. Tapi urusan dia dah selesai. Urusan dia dah selesai. Urusan saya dengan Allah tak selesai. Sebab saya tak rasa saya bersalah, saya tak bertaubat pada Allah. Kena ada taubat. Saya kena taubat pada Allah juga. Faham. So, saya tak nak tertanggung masuk syurga. Bayangkan, kita dah lalu titian surat, kita dah ready. Alhamdulillah, aku dah lepas selamat. Masya Allah, Alhamdulillah. So, Lepas kita settle lah. syurga dah nampak dah. Bayangkan kita dah sampai dekat tempat yang kita nak pergi tu, dah sampai Masjidil Haram contoh kan, kita nak pergi kan. Lepas tu kan, kita kenapa tak ada masuk? Kenapa tak ada masuk? Sat bro, Sat sis. Kau kata kau dah settle kan? Kau tunggu, dia belum habis hisap lagi ni. Kita dah sampai. Dia lagi 40,000 tahun kena tunggu. So maknanya kan orang selalu cakap kita settle kat akhirat. Oh tak nak, saya tak mau cakap ayat tu. Kan Saya takut. Kan sekarang kita settle kat akhirat. Oh, aku tak mau. So maknanya ni bagus ni. Saya tak mau. Guys, Guideline ni, dia sangat yang terakhir bagus. ni. Bagi mereka yang suka cakap kita settle kat akhirat, kan hang tunggulah. You betul-betul nak pintu syurga ni, kau pergi settle? You betul-betul kan you mau tunggu? Kita kata sampai dekat Disneyland sekali pun, kita dah masuk nak excited, terbayang dengan mainan dia semua, dia material semua tu kan. Kita dah beli tiket semua tu, dah confirm boleh masuk dah. Sekali tak ada masuk. Kenapa? Sebab engkau punya tour guide, engkau kata nak tunggu tu, dia masih sedang ambil flight kat Malaysia. Betul. So decide betul-betul sebelum kita berhijrah ke tempat yang lebih baik. So sedikit conclusion lah kot daripada Brother Fidas. Okay, Dr. Reza. Conclusion sikit berkenaan dengan topik kita. Saya macam saya pula bercakap banyak. Memang tetamu yang didatangkan. Kalau tengok daripada email yang kita dihantar, saya adalah co-host. Betul-betul. Betul, co-host. Maksudnya saya, tuan-tuan dan puan, tolong zoom. Saya kena scan. Ya. Maka saya nak buat laporan pada SPRM. Sebab nak beli tanah tadi kan. Kalau Brother Fidas rasa macam dia banyak cakap sebenarnya memang betul. Memang. Dia panel. Sebab tu kita macam sedondon. Saya rasa kalau bercakap hari ni alhamdulillah, thank you very much brother. Banyak ilmu kita dapat. Banyak ilmu dapat. Actually especially dari segi definition penghijrahan. Penghijrahan. Bukan saja sekarang ni not talking about syawal je dah. Kita cakap pasal Dia dah pasal syawal dah. Istiqomah tadi. Ini saya dah cakap penghijrahan daripada zygote embryo sampai ke tua je dah. Saya kehidupan. Tak sampai ke pintu syurga dah tadi tu. Kehidupan lah. Tapi jangan cakap saya dekat akhirat, hang boleh tunggu. So very very good. Okay, so saya rasa kalau anda rasa penghijrahan tu memberi healing dan memberi kebaikan kepada anda dan nama anda lebih terkenal di akhirat dan didengari oleh Allah dan dikenali Rasulullah, itu lebih utama. Itulah yang kita nak sebenarnya. Yang macam tadi saya cakap tadi, kalau memang betul lah kita pilih penghijrahan tu kerana yang abadi tu, kerana Allah. Tetapi kalau kerana kita ada tools, contohnya manusia nak berhijrah, kemudian macam tadi Brother Fidas dah beritahu, contohnya kalau pasangan tu, okay, pasangan tak salah. Anda boleh sebenarnya kadang-kadang kita berubah kerana manusia, tapi ujungnya kerana Allah, itu pun okey juga. Kalau lah manusia tu menyebabkan kita lebih dekat dengan Allah, tu yang terbaik. InsyaAllah. Okay. Jadi kata-kata akhir sebelum kita berpisah atau ditangguhkan. Saya sebenarnya baru kali kedua berjumpa dengan Dr. Reza. Tapi sejujurnya saya banyak terinspirasi dengan kisah Allah. Dan semoga Allah menyembuhkan dia dan memberikan kebaikan kepada segala usaha dia. Dan semoga apa yang dilakukan tu menjadi inspirasi kepada lebih ramai orang dan juga sebagai amal jariah untuk dia. Amin. InsyaAllah. Dan saya nak share akhirat investment kita. lagi satu kan.
ingat dua perkara, lupakan dua perkara tu. Itu satu benda yang sangat baru. Penting, kan, betul, sebab saya ni hanya ingat 5 perkara yang saya diajar lah. Kan, hidup sebelum mati, sihat sebelum sakit kan. Tapi yang ni tambah lagi 2 ni kan. So makanya itu adalah panduan untuk berhijrah juga. Alright, okay. Thank you. Saya serahkan balik pada Dila. Okey, jadi Alhamdulillah selesai sesi topik yang dikupas sangat menarik. Banyak ilmu barulah secara personalnya. Banyak ilmu yang baru yang kita pelajari hari ini. Terima kasih kepada Firdaus. Terima kasih kepada Dr. Reza. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam sesi podcast Raya Raihana di masa akan datang. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.